Kalau macam tu, kita dah tak ada soalan. Sebab ada rumah parents. Kau tak bagi tahu aku duduk rumah parents. Alia, Hafiz. Febrian. Mahesh. Alia kat sini buat apa? Study. Student MSU juga Ya. Jugalah. MSU juga. Kau siapa Counselling. B TESOL. Accounting. Bachelor's in TESOL. Alia duduk kat sini menyewa ke ataupun beli rumah? Saya menyewa Saya run bilik. Apartemen. Apartment. Rent je kejap. kat Arte. Menara UK. Artis Subang. Rent kat sini lah, Menara U. Sewa dekat Arte ni berapa sebulan? Dalam 2000. 650. RM297. 900 untuk satu bilik. Dalam satu rumah tu ada berapa bilik? 3 bilik. Ada 4 bilik. 2 bilik air. Ada 3. Ada 3 bilik, ada berapa toilet? 1. Bilik ada 3. Apa benda yang Hafiz consider untuk ambil unit tu? Facilities provided and the perks lah yang kita dapat by renting. Kalau nak jujur kan, Last choice. Benda tu yang membuatkan Hafiz rasa okay, ni berbaloi untuk ambil lah. Ya. Tapi sepanjang duduk kat sini, okay je lah. je lah. Okey, alhamdulillah okey. So this is for you. Okay, thank you. Ni, hadiah. Selamat Hari Raya. Ya, raya. Okay. Raya juga. Right.